Woi, dah kena. Got two problems that you have. He's pigeon chested. Oh, lah. Okay, you sentuh sendiri. Sini ada dua. Oh, depan depan Dia ada depan, ada belakang. Dia dua hash depan belakang. Dia pigeon chested, natural. Tapi I boleh buat dia kecil. Saya boleh buat kan nanti. You have pigeon chest. Face mirror. Shoulder satu tinggi, satu pendek. Baru di right hand. Okay, nombor satu. Nombor dua, you tengok unit leher kan? Macam ni. Tengok unit leher sudah pergi masuk kanan. Unit leher patut tegak sini, tapi you punya masuk macam ni. So you can see yourself, which one is short? Ambil gambar. Pun sudah, you sudah buat banyak. You sentuh sini dia okey, you sentuh sini dia sakit. Betul. You can see, dia sudah bengkak sini juga. Nampak tak? Nampak. Dia bengkak. Oh, dia ada bengkak. Dia punya lower back ada banyak scar tissue juga. Dia boleh carum. Banyak sekali tisu. Jarum. Kena jarum. Boleh. Tak payah lagi. So 3 seconds. 1, Tak, sebab untuk kau perform bila kau skate perform lagi Hello, ni. Ya, Tu betul tapi terbayang kan. Sakit siap. tak ada lah. Ya, scar tissue. Ya. Sekat tisu tu Kita semua apa ni? Kita saja. Relax. Relax ni memang. Relax. Tapi tengok atas ya. Just relax. Okey, Sakit eh? Apa? Ada sakit tak? tadi. Jarum sudah masuk. Sama tu. Sekarang I gerak dia akan asam sikit. Okey. Rasa okey kan? Okey, rasa okey sikit tapi ada sakit. Ada rasa asam kan? Ada rasa apa? Sikit saja. Tak ada rasa kuat tak? Okay, that's good. Relax saja. Bagus. Relax saja. Tak ada apa-apa. Kita jangan gabrak. You relax saja. Okey kan? Okay, last kat buntut saja. Last time susah habis. Tak Dia nak current satu kali. Dia kata bagi current satu kali. Dia nak rasa current. Tak, bukan. Bagi current satu kali. Kalau nak kaki lah sebab dia itu bengkok tu, yang bengkak tu, Betul. boleh. Dia nak buang kau punya stres badan tu. Stres kau punya ni. Sedap. Sedap. Tahan. Dengan jarum jangan takut. macam nak tinggi. Woi, Dah kena. Okey, gila. Woi, geli sial. Okay, habis. Habis. Lagi tak? Belum. Lagi ada mid back. Lagi. Semua. Alright. Sebab kita main jerit. 要太高了。 Tengok. Tengok bawah. And then relax saja. Good. Dia rasa tak? Dia macam ni berunggam. Rasa. Okay. Lepas tu, I tekan. Tekan. Sakit meh? Tak. Yang jarum sakit ke sini sakit? Mana? Okey, tak. Ha? Tak sakit. As long as dia tak ada sakit, Tapi dia okey. Apa kan? Sideways. Ya, dia punya ni, dia boleh kecil kan? Tengok mirror. That's it. Yang dia sakit lagi. Sini now. Sini now. Jarum lah ni. Mana nampak tak? Ya, sebelah. Ya okey. Masih okey. Tutup. You okey kan? Okey ni. Yang side. Belakang kat bawah. Face up. Dia pusing So, wait. Lagi, belum. Cukup lagi. Lagi. Sikit. Tak ada kan? Sikit lah. Sudah worldwide dah sekarang. Betul lah ni. Kau punya betul tu. Baik. Tak apa. Last one. Sekejap sikit. Ini yang enam. Dah
Okay, remove the wrist. What's wrong with the wrist? Kenapa tangan tu? Jangan sakit. Last kita nak sini saja. Nangis sikit lagi. Cucuk lagi. Harus cucuk lagi. Tekan. Ya, cucuk. Tak. Okey ke tak? Ya, doktor kerja saya sakit Yang sebab kalau you macam tu, kena ini yang makan dia punya. So kalau you sini sakit kan, you terus ni tak guna ni terus ni. Ini. Hit. Nice ni okey, tapi hit sini. Oh, okey, faham. So for sebab ini muscle connected to here. Kalau dia macam ni, tengok dia tarik sini. So ini yang tertarik. Sakit lah. Tengok mata air. Bincang dulu. Sakit gila. Kalau terlalu panas boleh tekan loceng ya. Tinggal dulu. Like ni. Cara. Cuba ask doktor ya. Okey, boleh. Dah. Usap gigi. Panas. Wah, shit. Tak terbakar. Sedap. Ni sakit. Badan panas. Okey. Sedap bang. Sedap. So hot. Tak gambar. Tak. Dia bawa mana? Untuk kebaikan kita orang kena buat juga. Tak. Tak ada tebang. Tapi Lompat lagi. Kan ada tebang ke. Kita sangat. Tak boleh lah. Untuk kebaikan, memang kena sakit.